Kerja. Kerja. Kau ni busy sangat Ali, kan kita tengah bercuti-cuti ni. Yelah tu, aku kalau tengok laut ni teringat lah semalam Saratan Kitchen tu. Kan kita makan tom yum kan? Wah itu. Tom yum tu kan? Ikan ada, ayam ada. Kau ni macam-macam orang. Sini dia tangkap. Ya ke? Ni yang malam. Aso kopi. Kopi dia baik kan? Kopi dia memang ada barang. Memang ada barang. Jadi, kita masih lagi di Kuantan ni. Aku rasa masih ada lagi benda-benda yang kita tak discover lagi. Tempoyak, aku baru dapat tempoyak geng. Tempoyak dah biasa weh. Tak nak bagi kau tempoyak. Boleh lah. Kari, kita kena sup. Weh, kau biar betul ni. Kita hari ni memang lain daripada lain. Pelik. Kita memang pelik. Okey, aku rasa kita dah boleh gerak aku. Panas kan? Jom gerak, jom makan lah. Udah. Apa tu? Pegang apa tu? Tak selalu ada orang bagi. Ya, tak yalah. Kan yang cabaran wakat Grab pun mana lah? Biasa ada kan kalau kita nak ke Grab dia datang. Selalu hari dia ni dia tak ada lah. Aku rasa kita kena order sendiri hari ni. Kita kena cari dia lah. Kita cari dia. Jom. Bukan order ke Grab? Betul ni, bukan kat laut. Selalu dah ada, dah sampai lah. Itulah, mana lah. Aku dah pegang. Apa sini lah. Macam kenal kita ni. Bet. Assalamualaikum. Betul lah ni. Betul lah mana? Kita cari. Ini pun akak tu. Ya. Memang saja tunggu korang kat sini. Oh, lain sikit. Sebab tahu mesti korang tak nak order Grab lain kan? Betul ke tak kau order kami lain kan? Okey, pada satu lah. Ini terbaik ni. Walaupun korang kita dah mula selesa. Yes. Saya terharu lah. Saya terharu. Pasti hari ni tak ada cabaran-cabaran selalu. Takkan tidak. Disebabkan korang setia dengan saya. Nah mission. Kita dah kenal lama ni, benda-benda ni dah tak ada. Tak boleh lah. Dia mestilah kena akrab lagi. Saya baca. Okey, silakan. Misi hari ini, rasa kuasa kari dan sup legend Kuantan. Dan bersedialah untuk cabaran makan dalam gelap. Betul lah, sama lah apa kita cakap. Okey, sebelum kita sampai Alung Kari Station ni kan, macam biasalah Erin nak test IQ lah. Kuantan ni, apa nama stadium utama dia? Ya Allah, Stadium semalam kau cakap kita baru Stadium lalu. utama di Kuantan. Semalam. Okey. Itu Stadium Pahang Darul Makmur. Betul. Bangga aku jadi kawan kau. Ini saya memang terkejut ni. I'm proud of you. Memang betul lah jawapan Ali. Saya tak boleh nak denda ni hari ni. Sungai apa yang famous dekat Pahang ni? Yang paling famous. Ya. Apa nama? Tak tolong aku dulu ya. Memang tak nak tolong Bila famous semua orang mesti tahu betul. Betul. Slogan. Kau tahu kan? Cinta Sungai Pahang. Sorry, Sungai Pahang. Sungai Pahang. Salah. Ceri. Yes. Jawapan yang sebenarnya? Jawapan yang sebenarnya Sungai Temerloh. Ceri. Come on. Saya suka, ya Allah, comel yang dia pakai ni. Tak. Maui pakai. Dalam apps Grab, restoran kategori yang special yang ada badge sendiri tu dipanggil apa? Saya tolong boleh? Pujaan semua. Okey. Salah. Grab signature. Aku ikut ni. Kira aku kau follow je. Kau follow rapat. Grab signature. Betul. Syamon lah. Saya pun suka idea awak. Saya suka. Disebabkan Maui suka idea dia, Ali pakai. Tadi kata saya ada kuasa. Sebab hati saya lah, saya punya program. Inilah perempuan. Turun. Berhenti sini aku nak turun. Assalamualaikum. Ada orang. Ada orang. Tak pula. Kena pakai satu ke dua? Dua-dua. Macam mana nak makan kejap lagi? Disuap lah, disuap. Viral. Apa hal Sampai pun kita kedai. Mana Maui? Kita dah sampai Alung Kari ni. Maui pula hilang. Tak dia lah. Assalamualaikum. Ngah, take OS 17 tadi mana? Tak siap lagi. Bang, makan bang. Saya makan. Sini Oppo ada Oppo. Oppo kuih. Bukan Jawa bang. Bukan Jawa. Ini signature. Ini signature. Oh ini. Ayam merah. Ini ayam rempah. Bang, kad banyak tak guna bang. Dua makan sini Dua bang, hantar depan. Dua siap untuk balik ni. Tu misai ke tanglung? Misai. Duduk dulu bang nanti. Mana abang tu tadi dah siap lagi tu? Tak boleh.
Ada bakat lah tadi. Aku memang lepas ni aku nak buka kedai lah satu. Kedai apa weh? Gulai-gulai punya. Kan buka satu jom. Ceras ke apa? Ni apa ni? Aku memang tadi buat macam kerja. Bukan apa. Tengok makanan ni, aku mikir kan. Aku ni nak makan macam mana? Macam mana? Ni dah lah makanan nasi. Ada betulnya juga. Ada betul. Cedok masuk mulut macam mana? Tak apa. Tak apa. Kawan-kawan ada kita orang tolong makan ada. kan. Tapi benda apa ni depan Apa ni? yang dihidangkan ni? Sebelum kita pening. Bang! 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 Dia pun nak ke sini bang. Apa khabar? Baik belum Abang Mus, boleh tak bagi Kita tahu sikit bang. apa menu yang ada depan mata kita ni? Nasi minyak special. Nasi yang special. Ni opor. Apa tu? Opor daging lembu lah, biasa lembu. Dia popular kat Pekan. Oh, ni tak pernah jumpa ke? Ini memang base ni lah, mi kari. Mi kari. Datang Alung Kari tak makan mi kari memang rugi. Memang tak betul lah. Jadi abang nak suggest saya order apa? Makanan pertama kalau saya sampai di sini bang. Mi kari dulu. Mi kari Mi kari Sebab dulu. akan menyesal kalau tak makan mi kari. Kau sampai menyesal Abang menyesal. Saya menyesal dah ni mula menyesal. Saya Aku dah tak sabar, aku dah tak sabar. Okey. Terima kasih bang tu. Okey, Terima kasih. Abang Mus, sorry. Makan. Terima kasih, bang. Kita orang nak try lah. Kena dulu bang. Makan dulu. Okey bang Terima kasih bang. Nak suap? Nak suap ke? Tak payah sebab. Mantap. Terima kasih bang. Bagi ada gula sikit dalam badan kau tu. Ali ni memang favourite Tira. Weh. Aku rasa aku nak try ni. Boleh. Kau cuba yang ni lah. Kau ambil dulu. Oh, saya lebih tu. Aku, walaupun kau tadi kau nak biarkan aku masih bagi muka lagi weh. Oh ni nasi goreng daging. Tapi berada tu dia cakap menyesal tak try mi kari Okey, mi kari kita try lah. Boleh lah. Makan bang Makan bang Ramai orang kat sini orang suka datang sini aku ingat. Padu. Woi, padu sangat tu. Tak pasti kau ya. Cakap padu, kari padu. Alhamdulillah. Oi, sampai hilang Sampai. sebelah. Aku rasa aku tertelan tadi. Kau kenapa? Lama sangat. Kenyang sangat. Oh, kenyang. Kau dah habis makan, kena pakai. Kau jangan buat lupa. Jangan buat lupa. Akhirnya kau dah tak pasal. Tak ada. Mana boleh tak pasal tangan besar. Aduh. Wi. Ya. Macam Ada lagi ruang. Bukan. Bukan. Biasa. Kita macam lepas mana? makan je. Iyalah. Akak Grab tu mesti masuk. Biasa kita alhamdulillah lepas tu kau dah siap kan? Biasa ada kakak Grab. Betul juga Kita cari kakak Grab. Panggil je. Dia mesti sampai. Ya. Kakak Grab. Ya, saya. Dia jangan dipanggil. Jangan dipanggil. Dah habis makan dah. Kenapa macam aku risau? Seram dengan dia. Dia ada datang. Dia ada aura dia. Sebab bisa kau. Okey, dah kenyang lah semua ni. Dah, alhamdulillah. Ada ruang lagi tak untuk Ada. gearbox ni? Ada sikit. Ada sikit lah Simpan. Boleh lah kan? Boleh. So, gearbox pun dah tunggu. Kereta saya dah on aircon kuat-kuat. Sebab saya tengok misai dah cair dah ni. Itulah tu. Kan ni kan. Ada. Jom. Kita kena sup lah Apa kena sup lah pula. Kena Udah kita dah sampai. Dah sampai. Kat mana ni? Kat mana ni? Esok gearbox Serambi. Guys. Sinilah yang kita tengok gearbox. Padu gearbox. So, gearbox dia padu. Yeah. Padu tak padu, jom kita try tengok dalam. Jom. Let's go. Aku cakap sini gearbox padu-padu. Gearbox ibu. Sini tempat dia weh. Sini tempat dia. Kita order bang Assalamualaikum bang. Salam bang. Kawan saya ni dia memang fighter. Saya dengar kat sini sup gearbox dia padu bang. Padu bang, memang padu. Betul padu. Kalau tak padu, Jangan sabar. Dia bukan dia masak. Dia ambil order je. saya tak boleh. Saya bayar lagi. Bang, abang bagi apa benda yang best untuk kita orang makan. Okey? Macam tu. Itu senang Okey. Bang, cepat sikit bang. Dia dah naik barang dah bang. Okey bang, duduk dulu. Pastikan sedap bang. Duduk. No. Yang manual, yang auto. Kau pilih. Aku tak kisahlah manual ke auto. Ni yang tadi dia cakap pun. Ni lah sup gearbox ah. Aku baru tahu tau. Tapi itulah. Aku bukan nak marah lah. Tapi sampai penuh meja kau order ni, nanti kan siapa nak tonton. Habis kan Ali ada. Dia pun lepas menang fight. Tapi macam-macam apa kau order ni pun aku tak boleh lah. Ni gearbox ni aku rasa aku nak kena panggil owner dia. Panggil bang owner dia. Bok, panggil bok. Bang, mana bang?
abang Assalamualaikum. Berapa Assalamualaikum. lama nak masak ni kan? Itulah kita kena tanya dia. Besar macam ni. Kita tak biasa. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya Baki. Bang, saya soalan lain tak ada bang. Okey. Saya jarang jumpa gearbox sebesar ini. Benda pun depan dia tu. Depan memang saya dah select untuk saya lah. Oh, okey. Tapi saya ada soalan bang. Ya. Untuk gearbox sebesar ini macam 2.2 punya barang. Auto. Berapa lama untuk nak siapkan ni boleh ni? Nak masak, nak lembut lah. Kalau nak masak saja pun ambil masa lebih kurang 3.5 hingga 4 jam. Oi, nak masak saja. Nak masak saja. Ya. Apabila kita dah siap masak, kita dah sampai ke customer Macam ini? lebih kurang dalam 10 hingga 15 minit. Saya puasa pun daripada hotel juga. Oh, daripada hotel. Saya kerja Chef di hotel. lah. Di chef hotel. Lepas tu, Bukan biasa-biasa. Biasa. Bang, saja nak tanya lah. Saya tak nak tanya tapi ada dalam skrip. Saya kena tanya lah. Ada ke orang minta sup gearbox ikan patin? Tak ada kan? Ni tak payah tanya pun aku boleh jawab. Betul lah, minta maaf bang. Tapi saya dah tak sabar. Boleh saya try bang? Boleh kita try. Bolehkah kami? Bos, legend lah bos. 22 tahun ni. Gila, bukan setahun jagung lah. Dia buat Dia ni benda makan dah macam bismillah belum? Dah takkan lagi. Saya tadi kedai Along tadi. Oh, betul juga. Ni Gimana? Oh, cakap 3 rasa dengar bang. yang buat bunyi bilik-bilik. Ui, Ini real? macam makan sedut tu. Makan gearbox, tak ada bunyi macam tu. Korang kira tak? Oh. Baik. Alamak, real lah. Fresh man. Guys, bagi kita makan dulu lah. Kita nak bercakap je. Oh, dah nombor 2 gearbox. Dia daripada tadi kan? Ambon. Kau tak boleh berhenti Punya kan? lah. Hebat gearbox Aku dah cakap padu. Patutlah dia dapat nama legend. Kejut saya. Ada orang pun je. Sate. Makan berdiri pula tu. Macam mana tadi? Makan dekat Along Kari, Okey je kedai tadi. gearbox ni. Kari. Pilihan Sedap, kan? kad Grab memang luar biasa lah. Saya malas. Pak ni saya tak sangkal lah. Malas nak cakap macam ni kan? Tak Malah apa. nak cakap. Nak ready balik dah lah. Dah habis makan. Dah kenyang perut. Gerak. Saya dah bawa bukan main sedap makan, nak terus balik. Memang tidak lah, kita ada game yang korang kena main. Saya tunggu kat luar. Oh, terus? Saya nak setting. Aku dah mula tak senang. Aku dah mula tak senang. Alright. Korang dah ready ke belum untuk game ni? Nampak macam ready ni. Saya risau ni sebenarnya. Jangan risau, benda simple. Saya risau. Nama game ni Blindfold Food Guessing. No. Korang kena teka apa makanan daripada Grab Signature ni. Tapi korang nampak tak kain hijau ni? Apa tu? Buat Ini apa bukan lapik meja tau. Bukan. Ini untuk korang tutup mata. Tutup mata sekarang. Blindfold. Tutup mata sekarang. Ini surprise untuk you. Teka ais siapa? Teka. Ini apa? Mana? Okey, mantap. Sekarang ni korang kena teka makanan ni, tapi just bau, rasa Bukan dan makanan. pegang. Oi, dah macam Okey, bau, rasa dan pegang je. Alah, bau kesian lah rasa. kamu. Memang tak nak bau Oh, dia sejenis gorengan. Okey, sejenis gorengan. Dah boleh teka? Sabar-sabar belum? Korang kena lock dulu jawapan korang. Oh, Wah, Cherry makan sampai comot tu. jadi dah makan. Bau macam pernah bau. Cherry makan tu menjeje tu. Letak makanan tu. Saya belum makan. Dah. Dah. Alih. Dah. Oh, Dah. okey. So korang dah tahu jawapan dia? Dah. Korang lock jawapan korang ni. Kita lock. Saya nak dengar jawapan daripada Cherry dulu. Dia goreng. 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 Itu bukan ikan. Dia masak kunyit. Masak kunyit. 1, 2, Asal bau gearbox? 3. Daging kunyit kot. Daging kunyit. Okey, lock untuk Cherry. Daging goreng kunyit. Oh, Daging sama. goreng kunyit. Daging goreng Daging sama-sama. Oh, Aku rasa chemistry. kita berdapat benda sama oi. Chemistry. Tadi aku rasa tekstur dia. Ha. Aku tarik. Ha. Okey. Bukan sotong, bukan ikan. Daging Tak goreng apa. kunyit jawapan saya. Daging goreng kunyit. Beri tepukan. Sebab salah tiga-tiga. Takkan korang tak boleh nak bau betul-betul? Bendanya daging goreng bawang putih. Oh. So, Aku dah cakap tak ada kunyit. penaltinya, Mana dong ada daging kunyit, daging goreng. Erin nak korang tunjukkan kreativiti masing-masing di atas muka kawan-kawan. Weh, agak-agak weh. Okey, Cherry lukis kat Ali, Ali Aku lukis kat lukis Mawi, kau. Mawi lukis kat Cherry. Mana boleh macam ni? Sini. Saya suka. Yes!
Ini peluang nak burukkan masing-masing. Bunyi tengkorak. Okey, geng. Tak ada. Kat sini. Kita dah makan kari, kita dah makan sup. Yes. Kita dah buat challenge. Selesai sudah kita di Negeri Pahang. Alhamdulillah. Lebih sikit Ali. Next kita akan ke Ipoh Malitara sombong. Kosong sangat muka dia. Ipoh kamu. Jadi, jumpa seterusnya di Glad Signature Food Journey. Bye. tambah sikit. Lagi. Tambah. Itu, Wah, gajah,